Assalamualaikum, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Saya bersedia untuk masak tengah hari ni. Agak stres sikit hari ni sebab banyak urusan dan nanti dah aku ceritakan sekejap lagi. Ini dah aku tumis bawang, 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih. Bagi dia perang sikit. Dah aku stres sebab mana anak exam, Ida, exam brevet, PMR. Lepas tu Anna Syifa, bapa dia akan pergi 2 appointment untuk di sekolah, iaitu 1 appointment dengan guru besar sekolah tadika, satu lagi appointment dengan specialist therapist untuk buat rumusan pasal progress dia. Untuk ini semua untuk evaluation untuk Anna Syifa. Dan akan ada, insyaAllah kalau lepas akan ada assistant yang accompany dia semasa persekolahan dia. Maksudnya dia masuk sekolah tu, the whole day akan ada assistant khusus untuk Anna Syifa yang akan bantu dia dalam proses pembelajaran dia macam tu. So doakan semuanya okey ya. So sebab tu dah aku nak post hari ni ke vlogku pun, ke channelku pun tak dapat sebab dah aku tak boleh nak fokus buat editing dan terlampau banyak kena settlekan. Jadi ini tadi ada aku tumis bawang besar 1 biji, bawang putih 4 ulas dan ini pula adalah ayam bahagian dada, dah basuh, potong kecil-kecil. Nak kata kecil tu hidup lah besar macam ni. Lepas tu lumurkan dengan serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Dan kita goreng dia sampai dia garing. Aku nak masak simple meal je hari ni ya. Bila kita stres, kita tak boleh nak fokus sangat. Tak boleh nak buat, susah nak cakap, tak tahu. Mak tahu kot. Aku nak masukkan setengah sudu chicken powder. Nak kacau dia lagi. Marilah aku nak rasa. Kita kalau masak kita suka rasa kan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni bawang putih, nak rasa bawang putih apa benda, kan nak rasa ayam. Tambah garam sikit. Sas tu dia garam. Jadi kalau lagi garing lagi sedap. Tapi ni aku dah kesuntukan masa. Sida kena pergi sekolah. Dia ada exam. Stres betul. Anak exam, kita yang stres ni. Anak interview, kita yang stres. Dah aku nak tuangkan madu. Madu menambahkan dia punya perisa, manis dan masin tu jadi melatop di dalam mulut kita. Dan cepat garingkan ayam kita. Kalau tak cukup, tambah lagi. Semuanya terpulang kepada anda punya cita rasa. Marvelous. Kemudian, dah aku nak masukkan green peas
Ini adalah yang beku punya ya. Tak tahu kenapa tiba-tiba terhenti aku punya video tadi. Sudah aku masukkan kacang pis ke dalam masakanku ini. Kacang pis ini adalah beku ya, dan aku dah basuh dulu sebab sahabat-sahabat di YouTube menasihatkan supaya barang-barang beku kita basuh dulu. Termasuklah sayur-sayuran dan begitulah. Sudah aku ikut nasihat anda semua, dah aku basuh lah. Jadi ni tak tahu kenapa tadi tiba-tiba stop kamera aku bercakap seorang-seorang. So I will check later mana apa jadi dengan videoku. So ni basically dah siap lah. Dan aku nak tambahkan sikit lagi garam. Kita hantu garam. Dan tiada nasi untuk hari ni ya. Kita makan macam ni saja bersama dengan hash potato, hash brown yang juga dah aku beli. Bukan dah aku buat daripada scratch, tak ada masa semua ya. Kita beli yang siap punya. Kalau rajin ada masa, ya boleh buat sendiri hash brown tu. Ni tidak ada masa, sore. Itu dia, lunch dah siap. Bon appétit. Tada, itu dia lunch dah siap. Inilah cara pemakanan dia. Tak ada nasi ya, kita makan macam ni je. Makan bersama hash brown dan baget untuk salad sos-sos yang lebih-lebih ya. Bila dah habis semua ni, biasanya kat sini kita akan saladkan baget tu dekat sos-sos yang terlebih. Jadi pinggan kita jadi lecen yo. So bon appétit. It's beautiful. Sekarang pukul 4 petang. Kelang kabut you. Inilah masanya sahaja yang aku dapat start buat kek ni untuk birthday mak mentua aku ni. Nak celebrate malam ni ni. Ni baru nak buat kek. Macam mana tu? Muka poyo masing-masing. Bila aku kata beli je lah kek. Nak juga aku masak. So marilah kita buat kek untuk birthday mak mentuaku. Dan juga sebenarnya hari ni berapa bulan? 29 Jun adalah di kalender France ni adalah Saint Jade. Konon-kononnya Angel Jade. Hari orang-orang nama Jade semua celebrate. So it's 2-in-1 cake untuk Jade dan juga untuk nenek dia. So ini adalah butter yang telah dilembutkan pada suhu bilik. Dah aku keluarkan daripada malam tadi ya, sebab sini cuaca dah kembali sejuk. Kalau dah aku keluarkan pagi memang tak akan lembik. So ini basically kek dia akan menjadi kecil sebab akan dikongsikan dua, sebab aku nak buat dua perisa. Satu perisa strawberry, satu lagi perisa aku tak tahu. Kita tengok sebentar lagi. So ini adalah 250 gram butter. Kemudian kita buat macam cara klasik buat kek ya. Kita pukul butter dengan gula sampai dikembang dulu. Tekstur butter dan gula ni bergantung kepada di mana anda berada ya. Seperti saya pernah mention sebelum ni, kalau anda berada di negara panas maka ianya akan menjadi sangat lembut dengan cepatnya, manakala berada di negara 4 musim di mana ianya tidak berapa panas sangat, teksturnya akan menjadi sedikit keras lah, bukan lembut macam di macam negara panas seperti di Asia ya. Tapi walau macam mana pun kek itu tetap akan jadi, insya-Allah. Kemudian masukkan telur satu persatu, telur dalam 4 biji ya. Kemudian kita nak masukkan tepung ya, tepung gandum, 2 cawan tepung gandum dicampurkan dengan 1 sudu teh baking powder. Jangan lupa ayak campuran ini ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit.
Jadi itu dia dua kek berbeza, perisa yang tak sama, tapi basically adalah adunan yang sama ya. Kita bakar dalam oven 170 degree selama mungkin 50 minit. Tengok juga sebab ni bekas kecil mungkin cepat sikit. Ada? Wah, tanya kat rumah dia kat lemah tu. Tanya lah aku ni. Tahu aku kot. Kan friends dia don't care what anything. Apa? Kau tanya orang tahu. Tada! Itu dia my homemade cake. Hari ini adalah hari dalam French calendar adalah hari Saint Jade. Kalau French panggil Saint Jade, Saint Jade. So buatlah kek untuk dia. This is ini yang apa yang dah aku dapat buat lah. Patutnya nak beli tadi. Tapi semua muka poyo tak nak dah aku beli, suruh dah aku buat. So inilah dia cake, homemade cake. I am so happy and proud. Thank you Allah for this creativity. Tada! Ini pula adalah kek untuk mak mentuaku sempena hari jadinya hari ini. Rasanya dia 85 atau 86 tahun. I am not sure. So, ini adalah kek untuk dia. Homemade cake. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Tes cheveux, Jade. Petit peu lourd, hein, je vais pas m'asseoir sur toi. Souris. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. Encore. Ok, on va chanter là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pangko adik. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anna fait. Tu veux souffler?
c'est souple là. J'en plus d'un peu avec tout ça, c'est bien. Bravo, Lulu. Lulu, hein? La bougie. Ah, il rentre encore. On va pas en sortir, hein. Oh, trop mignon, il nourrit une fille. Il mange sa gamelle, après il va manger ça du titi, et s'il a fini pas, il bouffe celle de... Tu me donnes ton assiette. Merci, il va être drôle, là. Tiens, Ça, c'est une tiens, bon, hostie. il en veut. Assieds-toi, Coco, assieds-toi. Attends, on a les cinq. Tu veux jouer, Lulu? C'est des sous. Regarde, regarde, T'as regarde. envie, hein. J'avais pas vu, là. Ah, non, 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 pas toi. Intéressant. Ah, mais Lulu, elle aime pas les Merci, parfums merci. non plus, c'est bien. Je crois que je viens. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.